Mak, masalahnya macam mana ya nak pergi, mak? Kakak tu sendiri cari yang di kelas, mak. Lepas tu kakak tu sendiri, kau pergi naik kat sekarang gitu. Lepas tu kakak tu ikut dia daripada belakang. Macam mana yang mau lari? Terus tu apa ni, si Yasmin pun ikut. Masuk di kelas terus dia menangis, mak. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni ya. Kalau dia buat lah apa yang jadi? Melalui rakaman telefon berkenaan, Zara bercerita dengan ibunya mengenai kes buli atau budaya ragging di antara pelajar senior dan junior yang berlaku. Mak, jangan sebut, mak. Kamu punya sini. Si MM tak? Mak tu, mak. Yang kan bila kalau masa malam dengan mak ngam-ngam tu, nama malam itu, mak. Tiba-tiba si Yasmin kena panggil, mak, pergi tempat kelas tu orang. Ternyata nombor 4. Mak tahu, mak, dia hampir kena touch, mak. Semalam nak kena panggil, nak kena panggil, mak. Mak, lama tu, sis minta menangis, mak. Mestilah seramai-ramai itu, ya, seorang-seorang. Lepas tu nak jumpa dekat kelas, lagi tu ramai-ramai, lagi tu Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, yang komunis tu ada. Pasal apa? Dalam rakaman itu, Zara menceritakan insiden Yasmin yang dipanggil oleh seorang pelajar senior tingkatan 4. Selepas hampir sejam, Yasmin kembali ke kelas dalam keadaan menangis-nangis. Yasmin dikatakan dijumpai oleh ramai pelajar senior seperti Kakak Dedeng, Ketua Dom Zara, Kakak Minas dan lain-lain dan hampir ditouch-touch. Dia kena fitnah. Dia kena fitnah gara-gara dia bilang Kakak Minas tu sok-sok sini. Sebenarnya dia kena fitnah yang Yasmin ni bilang begitu. Zara mengatakan Yasmin difitnah berkaitan insiden mengatakan Kak Minah sok-sok senior. Jika kita imbas semula keterangan saksi Ketua Warden sebelum ini berkaitan, Kak M yang dikatakan mengeluarkan kenyataan, kalau aku touch kau ni, berdarah kau ni, kerana mengetahui adiknya diejek oleh Zara Khairina dan pelajar lain. Adakah pelajar lain itu Yasmin? Ketua Warden mengatakan di Mahkamah Coroner, Kak M berada dalam keadaan emosi yang tidak stabil kerana berpunca daripada biliknya yang kotor dan bersepah. Menurutnya lagi, ketika kejadian, Kak M kebetulan melalui bilik adiknya dan melihat adiknya berjumpa dengan Zara Khairina bersama pelajar lain pada masa itu. Adakah ianya kebetulan? Adakah ini insiden yang sama seperti dalam perbualan telefon tadi? Sebelum kita meneruskan perbincangan ini, dijemput untuk anda menekan butang subscribe, like dan kongsikan video kami ini. Berikan juga ulasan dan komen anda. Baiklah, mari kita sambung semula. Dalam perbualan telefon tersebut, Ibu Zara mengatakan kenapa tidak Yasmin lari dan tidak ikut kakak senior tersebut. Zara menyatakan tidak dapat kerana kakak senior tersebut mengikut Yasmin dari belakang. Macam mana ba? Bila kamu tahu tu, kena panggil tu, jangan dipigi. Yang kedua, kalau pergi pun, bukan juga semua ada orang tu jahat. Kali 3-4 orang ya 5 orang. Lepas Mak, masalahnya macam mana ya nak pergi, mak? Kakak tu sendiri cari yang di kelas, mak. Lepas tu kakak tu sendiri, kau pergi naik kat sekarang gitu. Lepas tu kakak tu ikut dia daripada belakang. Macam mana yang mau lari? Oh, mungkin orang pancing ada hal kami mau begitu. Zara turut menyatakan namanya turut dipetik atau disebut oleh pelajar senior dengan dialog lebih kurang, janganlah kau mau backup nama-nama pelajar termasuk nama Zara. Jadi kalau Indah buat cakap jangan Indah. Kata seperti jangan. Sudah mak, sudah saya seminggu itu. Cuma masalahnya mak, si Yasmin dah siapa sumpah pegang Al-Quran lagi ya mak. Jadi ini petik nama mak? Enggak. Ada. Yang bilang begini. Sini Yasmin kau hidup sama aku. Tidak pernah kau mau backup siapa-siapa. Tidak pernah kau mau backup siapa-siapa. Si Wawa kah, si Zahira kah, si Aisyah kah, si Zara kah. Begitu saja anda petik. Zara turut menyatakan Yasmin bersumpah menggunakan Al-Quran yang dia tidak melakukan perkara yang disebutkan. Dikatakan Kak Wani mendengar Yasmin ada mengeluarkan kenyataan tersebut kepada Kak Minas. Zara memberitahu ibunya dia sentiasa bersama dengan Yasmin dan tidak pernah dengar Yasmin berkata sedemikian. Sebenarnya saya Indah cakap lah.
Iya sebenarnya tak cakap. So masalahnya ya difitnah. Itu mana bilang ada orang repot dengan Minas tu yang si Yasmin dia bilang itu. Tapi sebenarnya mana ada yang bercakap begitu. Siapa yang mereka? Kena bilang apa ni kawan ada serang Fofo ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak apa dia pun cakap begitu. Zara tu 24 jam terus dengan si Yasmin tu. Tak perlu dah dengar begitu. Ibu Zara juga menyatakan mungkin sebelum ini Zara juga difitnah. Zara pun mengiyakan perkara tersebut. Oh makali dulu Zara pun kena fitnah makali. Terus tu ada pun dah rasa pun begitu. Jika kita imbas, dalam kenyataan terkini dalam sidang media, peguam yang tertuduh, Joan Guah, ada menceritakan mengenai Zara sentiasa menjadi suspek apabila berlaku sebarang kehilangan akibat Zara dikatakan pernah mencuri sebuah tumbler dan tumbler tersebut ditemui dalam loker Zara. All this, the late Zara was actually sort of summoned to the room because there was case curi. Okay, witnesses testified that whenever there are some issues of case curi, she will be suspected because previously apparently she has taken somebody else's water tumbler or something. I think water tumbler, and it was found in her locker. So this time from the 15, when there was such an issue, she was sort of summoned there. Dalam panggilan telefon tersebut juga, kita dapat mendengar syur Ibu Zara kepada Zara agar apabila dipanggil, pergi sekejap dan jangan lama. Keluar dari bilik dan bagi tahu mahu ke bawah asrama. Dan Zara menjawab, tidak boleh begitu, nanti tambahlah mereka marah. Ibu Zara mengatakan, boleh lapor kepada warden. Ibu Zara juga menyatakan, minta Ibu Yasmin lapor kepada warden. Dan cikgu ada memberitahu kalau ada apa-apa kejadian di asrama, boleh report dengan ketua warden. Lepas tu apa ni si Yasmin pun ikut masuk di kelas untuk si menangis. Indah batak je lah, Indah kata. Patah, mau dekat 1 jam gitu loh. Indah kalau Indah mau boleh contoh keluar. Boleh kah? Mana boleh? Mana pelan dulu. Saya nak kat Minas tu mahampir dah siapa. Dah tahu betul mana apa ni cuba nak kat Minas tu marah. Hari tu pun nama dia tengok-tengok dah sih dah so takut. Apalagi ni. Begini kau Zara jalan kalau kau kena panggil, kau pergi sekejap. Dah lama lepas kau kira masa sudah balik-balik ditanya. Kenapa? Mungkin saya mau turun bawah. Minta maaf lah ya kau. Mana boleh? Makin bilang begitu. Makin lah. Mungkin lah ya marah. Boleh direport juga sama wadan. Suruhlah Mama Yasmin tereport. Aku sudah kena beritahu dengan anak cikgu sebidi. Sehingga kalau tak serama aja boleh report dengan ketua wasin. Namanya tadi kan nama Cikgu Miswati, nama juga Yasmin. Dan rakaman panggilan telefon tersebut berakhir dengan Zara memberitahu ibunya, Cikgu Miswati jumpa Yasmin. Kenapakah Cikgu Miswati jumpa dengan Yasmin? Apakah isi perbualan mereka? Adakah Zara ada menceritakan perkara tersebut pada ibunya? Dan melalui satu rakaman panggilan yang lain, Zara menyatakan kerisauannya mengenai KKM yang seperti masih tidak berpuas hati dengan Zara. Zara takut untuk berjumpa dengan KKM. Ma, dah takut dah berjumpa KKM. Dia masih lagi. Apa dengan itu nak? Pak itu dah minta tolong ada orang ni kan. Saya aku tanyakan dekat adik. Dia tanya dia kerja tolongkan dekat adiknya. So kalau tanyakan dekat pihak istrinya masih lagi ada masalah dengan aku. Lepas tu KKM dia bilang ya aku masih lagi dah maafkan saudara. Mak, kenapa ni ada 2 orang Mak yang nak bersatu yang marah ni. Yang apa namanya ni kakak si itu dah lebih baik namanya ya bilang biarlah tu saja benda yang lepas jangan dikenang. Yang KKM ni lepas ni lepas ni posati. Apa punca yang kakak satu tu dah? Entah ya, sama-sama lah nak tahu. Apa punca yang marah kau orang?
Nggak tahu, tiba-tiba. Tapi yang kakak lagi satu yang kakak si itu okey. Sudah dalam Zara ya bilang, habisnya biar Jatna tu bisa bernama Yok. Dia sudah dalam Zara. Kalau dia jumpa ya senyum macam biasa. Kita turut maklum mengenai contengan nama Zarah di bilik RBT yang dilakukan oleh seseorang yang kita tidak kenal pasti. Zarah telah memadam contengan tersebut dan masih ada lagi orang yang menconteng semula namanya di bilik RBT. Yo kepadam nama Mora di bilik RBT. Belum. Kita tolong orang ni dah dapat mas. Dah sudah padam. Lepas tu dibuatnya berarti. Ada lagi? Iya. Dalam panggilan itu juga kita dapat tahu mengenai kata-kata KM yang berbunyi, kalau aku touch kau ni, berdarah kau ni. Zarah sekali lagi menyatakan kerisauannya kepada ibunya, kalau dia buat juga apalah jadi. Kalau dia buat juga macam mana? Dia pernah bilang, kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni, ya. Kalau dia buat lah apa yang jadi. Kita tidak pasti adakah wujud lagi rakaman panggilan telefon yang lain. Namun kita maklum mengenai penyerahan telefon Ibu Zarah kepada pihak polis sebagai eksibit untuk pemeriksaan dan bukti. Sebelum pengembalian kertas siasatan tu, diorang sudah minta baju dan barang-barang yang dipakai oleh arwah pada malam kejadian. Itu telah dibuat di pejabat ni, dan hari ini kami akan beri kepada diorang telefon bimbit Ibu Zarah, kerana ada rakaman audio perbualan telefon di antara Zarah dan ibunya. Ya, saya telah nasihatkan keluarga ibunya untuk memberi apa-apa saja yang diperlukan oleh polis untuk menyiapkan siasatan. Paling penting adalah bukti-bukti forensik tentang pakaian yang dipakai oleh arwah pada malam kejadian. Dan hanyalah pada minggu ni barulah pakaian tu diambil oleh polis. Dan sekarang audio pula. Audio ni ini penting sebab dia mau menunjukkan pemikiran arwah. Sama ada sebelum atau beberapa minggu sebelum itu. Sebab apa yang saya dengar melalui audio itu memang dia dan ibunya mempunyai hubungan yang baik. Prosiding inquest masih lagi berlangsung di Mahkamah Coroner. Saksi juga masih ramai yang belum memberikan keterangan. Kita nantikan perkembangan selanjutnya inquest Allahyarhamah Zarah Khairina Mahadi. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Anda semua memang best. Best sudah kembali kita bikin sampai jadi. Jatuh bangun tetap berdiri. Kita cuba lagi sampai jadi.